Okey, baru-baru ni ada orang minta tolong aku untuk buat kalkulator hibasan full lah guna Canva AI code ni. Jadi jom kita masukkan dulu. Okey, contoh aku masuk ID, lepas tu nombor telefon, scan. Lepas tu umur contoh aku masukkan dekat sini 25 tahun. Lepas tu jantina aku pilih lelaki. Okey, jadi pilih tempoh dia ada 5, 10, 20 tahun lah. Ini sebab hibah kan. Okey, jadi bila dia tekan sepatutnya lah, bila tekan kira bayaran bulanan nanti, okey, dia akan menuju ke database lah, iaitu Google Sheet. Okey, jadi macam ni. Tapi ini aku tak tekan lagi. Ini yang sebelum dia punya data lah. Okey, jadi aku try tekan dulu lah. Kira bayaran bulanan. Jadi dia keluar dulu kat sini. Okey, maklumat pelanggan, scan. Okey, jom kita tengok dekat bahagian database. Okey, tunggu. Dia ambil masa lah untuk dia fetch the data tu lah. Okey, nampak dah masuk. Okey, jadi ini untuk calculation. Siapa yang nak calculate je hibah dia bayaran bulanan. Okey, yang bahagian kedua, tab kedua adalah application. Jadi application ni jika prospek tu dia tekan pula mohon sekarang. Tengok lah. Aku try. Aku tekan mohon sekarang, dia akan proses. Lepas tu dia akan permohonan dihantar. Okey, bila selesai, pergi balik kat sini, bagi application ni, dia akan keluar. Nampak? Nampak application dia keluar. Jadi kat sini calculation untuk prospek, bila application dah confirm dia akan jadi klien yang terbesar kita lah. Untuk kita key in dan sebagainya. Okey, kalau korang nak belajar macam mana nak buat, okey, pergi kat profile aku, pergi kat Linktree tu, tekan, lepas tu masuk kat ini, pergi kat Canva tambah sistem. Okey, dekat sini korang akan dapat ikat email grup Telegram lah. Dekat itu aku ajak semua PDF dan video-video lah. Okey, selamat belajar.